it hot. Don't know, I tried to let you go so many times before. Then when I got back to صحوت من سباتي من غفلتي عن ذاتي وما الذي فعلته إلى متى في حيرتي أنا الذي قد تاها أسير في متاهة وكلما وصلت وجدتها لا تنتهي ضقت درعا بضياعي هل وجودي دون داعي كلما واجهت نفسي عدت منها إلى قناعي كم عثرت وانكسرت Ismi dan Janur. ثم قمت وانتصرت فوق آلمي عبرت للحياة أمرا يخيفني لأرجع ولم يكن أمامي لأنجو من حطامي سوى بناء ذاتي لتستوي بالأنجم ذكرياتي من ورائي وعيوني للفضاء لن ينالوا من سمائي لن يحدوا من ارتقائي كم عثرت وانكسرت ثم قمت وانتصرت فوق آلامي عبرت banyak buah, inabun anggur, mangga. كسرت كل قيدي عبرت دون حدي زرعت لي جناحا يعلو بلا تردد وسرت لا أبالي بمحبط Cilik Khalifah Arab Mula. Bagi refleksi yang pertama, dengan penglibatan saya dalam program Santun Masyarakat Cilik Khalifah Arab benar-benar membuka mata dan hati saya tentang makna sebenar menjadi seorang guru, khususnya dalam mendidik kanak-kanak tadika. Sepanjang program ini, saya bukan sahaja belajar cara mengajar bahasa Arab melalui aktiviti yang menyeronokkan dan interaktif, malah belajar mengenali diri sendiri sebagai seorang pendidik yang perlu bersabar, tenang dan peka terhadap keperluan murid. Saya juga menyadari bahawa keberkesanan pengajaran bukan bergantung sepenuhnya kepada bahan atau aktiviti, tetapi kepada sikap guru dalam membina hubungan, memberi galakan dan mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa. Pengalaman bekerjasama dalam pasukan serta berinteraksi dengan pihak tadika dan ibu bapa telah meningkatkan keyakinan diri dan rasa tanggungjawab saya sebagai seorang guru perantis. Secara keseluruhannya, program ini telah membentuk saya menjadi insan pendidik yang lebih matang, yakin dan sedar bahawa tugas seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik dengan penuh kasih sayang, keikhlasan dan berkomitmen. Baiklah, berdasarkan pengalaman saya menjalankan projek Santun Masyarakat di Tadika Fitrah Ihsan, saya dapat membuat refleksi diri bahawa projek ini telah memberi saya kefahaman yang lebih mendalam tentang tahap penguasaan pelajar tadika, khususnya dari segi bilangan dan tahap kesukaran perkataan bahasa Arab yang sesuai untuk diajar. Seperti yang kita tahu, kami dalam bidang profesi keguruan untuk sekolah menengah sudah pastinya kurang pengetahuan tentang pengajaran standard pengajaran tadika, dan melalui projek ini secara tidak langsung saya dapat mengetahui apa yang perlu ada dalam tahap pengajaran tadika. Pada peringkat awal perancangan, kami merancang untuk memasukkan terlalu banyak perkataan bahasa Arab dalam modul pengajaran tanpa mengambil kira tahap perkembangan dan keupayaan kognitif kanak-kanak. Namun, selepas sesi Google Meet pada hari kelima pada 6 November 2025 bersama pihak Tadika Fitrah Ihsan, saya mula menyedari bahawa terdapat tahap-tahap tertentu yang perlu diikuti dalam pengajaran bahasa Arab kepada kanak-kanak. Pengalaman ini membuka mata saya bahawa pengajaran kepada pelajar tadika perlu dirancang secara berperingkat, ringkas dan sesuai dengan usia mereka agar proses belajar menjadi lebih berkesan dan sikit pun tidak membebankan para pelajar. Untuk refleksi daripada saya, sepanjang program Santun Masyarakat ini dijalankan,
Pertamanya, saya dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan juga sifat kepimpinan dalam mengendalikan aktiviti bersama kanak-kanak. Saya mendapati bahawa pendekatan pembelajaran secara bermain sememangnya amat berkesan dalam bantu kanak-kanak untuk memahami kosakata bahasa Arab dengan lebih mudah. Selain itu, program ini juga dapat menyedarkan saya tentang kepentingan peranan mahasiswa, khususnya dalam menyumbang bakti kepada masyarakat. Secara tidak langsung, pengalaman ini sememangnya dapat membentuk sikap tanggungjawab dan juga prihatin dalam diri saya. Refleksi saya, projek Satu Masyarakat ini telah memberikan pengalaman pembelajaran yang amat bermakna kepada saya sebagai bakal pendidik. Projek ini bukan sahaja meningkatkan kefahaman saya terhadap realiti dunia pendidikan, malah berjaya membentuk nilai kesabaran, empati dan tanggungjawab sosial dalam diri saya. Selain itu, penglibatan secara langsung bersama kanak-kanak dan pihak tadika telah membantu saya meningkatkan kreativiti, keyakinan diri serta kemahiran komunikasi di samping memantapkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi yang dipelajari. Keseluruhan pengalaman ini memberi impak positif terhadap pembentukan sahsiah dan sikap profesionalisme saya, sekaligus menjadi persediaan awal untuk menghadapi cabaran sebenar sebagai seorang pendidik pada masa hadapan. Refleksi saya dalam program ini adalah program ini dia memberikan lagi banyak pengalaman baharu dalam mendekati kanak-kanak melalui pendekatan pendidikan yang santai dan menyeronokkan. Jadi kat sini saya sedar bahawa kanak-kanak ini mudah menerima pembelajaran apabila kita menyampaikan secara kreatif dan berperingkat. Jadi program ini dia meningkatkan lagi keyakinan diri saya dalam berkomunikasi serta menguruskan lagi aktiviti secara berkesan. Secara keseluruhannya, program ini dia banyak memberi manfaat dari segi akademik dan sahsiah diri. Baiklah, refleksi santun masyarakat ini saya berpeluang mengaplikasikan teori pembelajaran kanak-kanak dan situasi sebenar bersama komuniti. Program ini memberi ruang kepada saya untuk berinteraksi secara langsung dengan kanak-kanak serta memahami lebih mendalam tahap perkembangan bahasa minat dan keperluan mereka itu sendiri. Sepanjang pelaksanaan program ini, saya menyedari bahawa penggunaan aktiviti menyeronokkan, interaktif dan berunsur Islam ini bukan sahaja mampu menarik minat kanak-kanak, malah membantu mereka mempelajari bahasa Arab dengan lebih mudah dan bermakna. Pendekatan seperti nyanyian, bahan maujud dan aktiviti berpusatkan pelajar ternyata meningkatkan penglibatan mereka dalam sesi pembelajaran. Secara keseluruhannya, program ini bukan sahaja memberi impak positif kepada kanak-kanak, malah turut menyumbang kepada pembentukan sahsiah, keyakinan diri serta kemahiran sosial sebagai bakal pendidik. Pengalaman ini menjadi satu pendedahan penting dalam mempersiapkan diri saya untuk dunia pendidikan sebenar. Sekian, terima kasih. Refleksi saya terhadap program Santun Masyarakat Cilik Khalifah Arab ini adalah apabila saya terlibat secara langsung mengendalikan kanak-kanak dalam aktiviti pembelajaran bahasa Arab. Pada ketika itu, saya mula sedar bahawa peranan seorang guru bukan sekadar merancang aktiviti tetapi memahami tingkah laku, emosi dan cara kanak-kanak belajar. Sebelum program ini, saya beranggapan bahawa aktiviti yang menarik sahaja sudah mencukupi. Namun semasa program berlangsung, terdapat kanak-kanak yang mudah hilang fokus dan memerlukan pendekatan yang lebih sabar dan fleksibel. Melalui pengalaman ini, saya melihat bagaimana suasana pembelajaran yang ceria dan positif namun menarik semula perhatian mereka serta meningkatkan minat terhadap bahasa Arab. Pada masa yang sama, saya belajar mengembangkan kreativiti dalam merancang aktiviti, mengikut tahap kanak-kanak serta bekerjasama dengan rakan fasilitator dan pihak tadika bagi memastikan setiap aktiviti berjalan lancar. Pengalaman ini memberi saya keyakinan, kesedaran baharu tentang nilai kehabaran dan tanggungjawab sebagai bakal pendidik. Pada pandangan saya, program Santun Masyarakat ini telah memberi pendedahan awal tentang tanggungjawab seorang pendidik terhadap masyarakat. Saya belajar mengurus masa, mengawal emosi serta menyesuaikan pendekatan pengajaran mengikut tahap kefahaman kanak-kanak. Program ini juga mengajar saya nilai kerjasama dan toleransi dalam kumpulan bagi mencapai matlamat bersama. Pengalaman ini sangat berharga dan menjadi asas kepada perkembangan profesional saya pada masa hadapan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Tisha Nadira. Saya wakil pengurusan daripada Tadika Fitra Ihsan. Alhamdulillah, sepanjang aktiviti pembelajaran bahasa Arab ini, pihak Tadika mendapati penerimaan dan pelibatan murid adalah sangat positif. Murid menunjukkan minat yang tinggi serta berani menyebut dan mengulang kosakata bahasa Arab yang diperkenalkan sepanjang aktiviti yang dijalankan. Alhamdulillah. Dari segi impak pula, aktiviti pembelajaran bahasa Arab ini telah membantu meningkatkan keyakinan murid untuk bertutur di samping memperkayakan perbahagian kata
berasas bahasa Arab dalam konteks yang dekat dengan kehidupan seharian mereka, dan pendekatan pembelajaran yang bersifat interaktif dan berasaskan permainan menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronok dan sangat bermakna untuk kanak-kanak. Dan pada pandangan pihak tadika, aktiviti dan topik bahasa Arab yang diberikan adalah sesuai dengan peringkat umur murid-murid, iaitu 4, 5 dan 6 tahun, serta selari dengan pendekatan pembelajaran awal kanak-kanak yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman, pengulangan dan pelibatan secara aktif sepanjang dalam kelas. Dan selain itu juga, interaksi fasilitator dalam pengajaran bahasa Arab adalah sangat baik, mesra dan sangat berkesan. Fesi menggunakan sebutan yang jelas, bahasa yang mudah dan senang, dan serta memberi galakan berterusan sekaligus membantu murid-murid membina keyakinan dan untuk mencuba dan belajar benda baru. Dan Alhamdulillah, pihak Tadika Ihsan merakamkan perhargaan kepada semua fasilitator atau usaha dan komitmen dalam menyampaikan pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan yang sesuai dan berimpak. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan bagi menyokong perkembangan bahasa dan sahsiah murid-murid secara holistik. Salam sayang daripada saya, Tadika Fitra Ihsan. Bye!